warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala kesempurnaan hanya kepadanya. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi, Nabi yang telah membawa umat ini ke puncak kejayaan yang sangat gemilang. Apabila mereka bertuhankan Allah dan meninggalkan dunia dan nafsu mereka di tepi. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini 30 hari bulan 6 2026 hari Selasa. Kita teruskan lagi bicara tadabbur Al-Quran kita. Dan pada pagi ini kita sampai kepada ayat yang ke-29 dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu. Maka sesiapa yang mau beriman, hendaklah ia beriman. Dan sesiapa yang mau kufur engkar, biarlah dia mengingkarinya. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu akan api neraka yang meliputi mereka laksana khaimah. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, sebelum kita masuk membicarakan ayat 29 ini, mari kita undur satu ayat ke belakang agar kita memahami ayat 29 ini. Karena tak boleh kita pahami ayat 29 ini kalau kita terlupa apa yang dibincangkan pada ayat 28 dari surah Al-Kahfi ini. Pada ayat 28 dari surah Al-Kahfi, kita telah pun sama-sama mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan mentaati, jangan melayan orang-orang pemimpin-pemimpin Quraisy yang sombong itu, yang mana mereka telah meletakkan syarat bahawa mereka boleh duduk mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyarah, boleh duduk di dalam majlis Nabi dengan syaratnya Nabi hendaklah mengusir dan memencilkan sahabat-sahabat baginda seperti Ammar bin Yasir, seperti Salman Al-Farisi, seperti Bilal bin Rabah, seperti Suhaib Ar-Rumi, yang mana mereka itu ialah orang-orang yang termiskin daripada kalangan sahabat. Mereka tidak mau duduk dengan orang-orang ini. Karena apa? Karena baju mereka itu busuk, berbau peluh mereka. Sebab mereka inilah golongan-golongan hamba abdi. Pemimpin-pemimpin Quraisy ini meletakkan syarat begitu. Kalau syarat itu tidak dipenuhi,
Mereka tidak mau duduk mendengar apa yang Nabi nak sampaikan daripada kalam Allah. Allah memerintahkan Nabi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau taati, wahai Muhammad. Jangan engkau dengar kata-kata mereka. Mereka itu siapa? Man aghfalna qalbahu. Orang-orang yang hati mereka itu lalai daripada mengingati Allah. Wattaba hawa, dan orang-orang yang mengikut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan orang-orang ini tindakan-tindakan mereka ialah tindakan-tindakan yang melampaui batas, di luar kemanusiaan, di luar kejadian mereka sebagai hamba Allah. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita pada ayat 28, jangan ikut cakap mereka. Ya, jangan ikut cakap mereka sebab mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai daripada mengingati Allah. Mereka nak mengenakan syarat pula. Syarat mereka itu pula merupakan syarat-syarat yang batil. Orang Islam tidak boleh ikut syarat yang batil. Ada ke pula nak dengar ceramah Nabi, syaratnya kena puak-puak dia aja, puak-puak orang kaya aja, puak-puak orang yang berkuasa saja. Sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada Allah tetapi miskin tak boleh duduk dalam majlis mereka. Ini syarat yang batil. Islam tidak meraihkan syarat yang batil. Dalam apa juga perkara, nak memberi syarat boleh, tetapi jangan mengenakan syarat-syarat yang batil. Maka selepas Allah memerintahkan Nabi supaya jangan dengar syarat-syarat pemimpin Quraisy tersebut, maka Allah memberitahu kepada Nabi, katakan kepada mereka satu pendirian yang tegas, yang tidak ada bolak-balik. Apakah pendirian yang tegas itu? Ini yang diucapkan oleh Allah pada ayat 29 surah Al-Kahfi yang nak kita bincangkan. Beritahu kepada mereka, ya Muhammad, wakul, beritahu kepada mereka, wahai Rasulku. Beritahu kepada orang-orang yang sombong ini. Beritahu kepada orang-orang yang meletakkan syarat yang tidak betul ini. Apa dia? Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu ialah yang datang daripada Tuhan kamu. Beritahu kepada mereka, apa yang aku sampaikan ini ialah kalamullah. Apa yang aku sampaikan kepada kamu ini ialah kalam dari Allah. Dan kalam dari Allah itu ialah kalam yang benar. Tidak ada sedikit pun kesalahan. Tidak ada sedikit pun kekurangan. Dia merupakan kalam yang benar. Kalam yang nak menyelamatkan kamu daripada kehidupan yang haru biru di dunia. Kalam yang nak menyelamatkan kamu daripada kehidupan yang haru biru di akhirat. Kalam yang menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Kalam yang menjadikan diri kamu tenang. Kalam yang menjadikan diri kamu ini orang yang hebat. Ini kalam Allah. Jadi bila kalam ini kalam yang benar, maka kalam ini adalah merupakan kalam yang dikendaki oleh seluruh manusia. Kamu sombong, kamu tidak mau dengar syarat kalam-kalam ini, kamulah yang rugi. Kalam ini tidak memerlukan kamu, tetapi kalam kamulah yang memerlukan kepada Al-Quran. Sampai kamu nak letakkan syarat yang bukan-bukan. Kami boleh dengar Al-Quran syarat orang-orang yang busuk, yang miskin daripada kalangan orang Islam tak boleh masuk dalam majlis kami. Seolah-olahnya Al-Quran ini perlukan kamu. Tidak. Al-Quran tidak memerlukan kamu. Al-Quran ialah kalam yang benar. Al-Quran ialah kalam yang hak. Al-Quran ialah kaedah-kaedah, cara-cara untuk kamu menjadi orang yang berjaya di dunia. Kalau kamu nakkan kejayaan di dunia, buka Al-Quran, baca Al-Quran dan beriman dengan Al-Quran. Kamu yang memerlukan Al-Quran, bukan Quran yang perlukan kamu. Kamu jangan perasanlah, wahai pemimpin-pemimpin Quraisy. Karena itu Allah Ta'ala beritahu Nabi, Wakul, katakan dengan tegas ya Muhammad, Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu ialah yang datang daripada Allah. Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Maka sesiapa daripada kamu yang nak beriman,
maka berimanlah. Barang siapa di kalangan kamu nak kufur, maka kufurlah. Terpulang kepada kamu. Sebab apa? Sebab Quran ini adalah kalam yang benar. Quran ini adalah produk yang sangat baik. Kamu memerlukan Al-Quran, bukan Quran perlukan kamu. Kamu sebenarnya perlukan Islam, bukan Islam perlukan kamu. Islam datang membawa jalan yang benar. Islam datang menjadi penyuluh kepada jalan yang gelap. Kamu memerlukan Islam untuk bahagiakan diri kamu. Kamu perlukan Islam untuk menjadikan kamu berjaya di dunia. Bukan Islam perlukan kamu. Maka tak payahlah kamu nak meletakkan syarat-syarat yang sebegitu. Ya, bukan Islam perlukan kamu. Kamu yang perlukan Islam. Jadi kerana itu, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, tidak ada jalan bengkang-bengkok dalam Islam ini. Tidak ada tawar-menawar dalam Islam. Islam ialah agama yang lurus. Tak perlu untuk ambil hati mereka sampai kita ikut syarat mereka. Tak perlu. Sebab apa? Sebab Islam ini, Quran ini adalah produk yang sangat baik. Orang memerlukan Quran. Kalau mereka tak mau Quran, orang lain perlukan Quran. Sebab apa? Sebab Quran ini dia satu perkara, satu produk yang terbaik. Sesuatu yang terbaik pasti diperlukan oleh manusia. Kalau mereka tak mau pedulikan mereka. Siapa-siapa di kalangan kamu yang nak beriman, mari beriman dengan Quran. Siapa-siapa yang nak mengkufurinya, silakan terpulang kepada kamu. Kenapa? Karena Quran tidak perlukan kamu. Quran tidak perlukan kamu. Kamu yang memerlukan Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam ayat ini Allah mengajar Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sekali-kali bersifat bermuka-muka dengan mereka itu. Janganlah nak ambil hati mereka. Janganlah nak tunduk kepada mereka. Tidak. Kerana apa yang dibawa oleh Nabi ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Siapa yang nak berjaya, ambillah Al-Quran. Siapa yang nak jadi insan yang bahagia, ambillah Quran. Semua orang nak bahagia. Semua orang nak jadi orang berjaya. Maka kamu perlukan kaedah-kaedah yang ada dalam Quran. Bacalah Al-Quran. Berimanlah dengan Al-Quran. Kerana inilah jalan kebahagiaan kamu di dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam ayat yang kita baca ini, 29 surah Al-Kahfi, Allah mengajar kita bahawa bila kita menerima Islam ini, mesti terima dengan redha hati. Jangan jadi seperti pemimpin Quraisy ini, meletakkan syarat-syarat pula. Kita menerima Islam tanpa syarat. Kita menerima Islam tanpa syarat. Kita menerima Islam kerana kita yakin Islam ini agama yang datang daripada Allah yang bersifat dengan sempurna. Allah itu sempurna dan segala ajarannya dalam Al-Quran itu adalah sempurna. Kita beriman kepada perkara ini dan kita menerima Islam itu tanpa syarat. Kerana itulah Nabi SAW menyebut dalam satu hadisnya, riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Apa kata Nabi? Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Sesiapa di kalangan kamu yang mengatakan raditu billahi rabba, aku redha menerima Allah sebagai Tuhan aku. Wabil islami dina, dan aku redha menerima Islam sebagai agama aku. Wabi Muhammadin rasula, dan aku redha menerima Muhammad sebagai rasul. Wajabat lahul jannah, wajiblah ke atas orang itu surga. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, hadis ini riwayat Abu Daud dan juga Muslim. Hadis yang sahih. Apa maksud hadis ini? Hadis ini walaupun bercerita tentang satu zikir. Apa zikir itu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Kalau siapa-siapa yang menyebut zikir ini, maka wajiblah ke atasnya surga.
Mengapa begitu besar ganjaran daripada zikir ini? Padahal kita hanya menyebut raditu billahi rabba, aku redha Allah jadi Tuhan aku, wabil islami dina, aku redha Islam jadi agama aku, wabi Muhammadin rasulah, dan aku redha Muhammad menjadi rasul aku. Itu saja yang kita ucapkan. Tetapi barang siapa yang mengucap perkara ini setiap hari 3 kali pagi dan petang, wajabat lahul jannah, wajib orang ini diberi syurga, kata Nabi. Mengapa? Karena ini adalah merupakan kata-kata sumpah setia seorang mukmin kepada Tuhannya. Ini merupakan satu kata-kata sumpah setia yang setiap hari kita ucapkan pagi dan petang sehingga tertanam kuat dalam hati kita. Bahawa apa? Bahawa kita adalah seorang mukmin yang dengan redha hati menerima Allah sebagai Tuhan kita. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Dan kita menerima Islam sebagai agama kita tanpa syarat. Dan kita menerima Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy sebagai Rasul kita tanpa syarat. Kita beriman dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita. Sebagai seorang mukmin, kita menerima Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Rasul kita, Islam sebagai agama kita, tanpa syarat. Berarti kita menerimanya dengan penuh kegembiraan, tanpa ada sedikit pun rasa berat. Kalau Allah memberikan satu hukum kepada kita, memberikan kepada kita satu perintah, kita akan terima perintah Allah itu dengan penuh kegembiraan, tanpa rasa berat dan menyerah diri kepada Allah. Allah suruh kita memakai tudung. Pakai tudung tutup aurat. Kita terima syariat kewajipan memakai tudung ini dengan penuh kegembiraan. Tanpa ada rasa berat langsung nak pakai tudung. Terima dengan penuh redha kerana ini perintah Allah. Aku telah terima Allah sebagai Tuhanku. Maka segala perintah Allah aku terima dengan penuh redha, dengan penuh kegembiraan, tanpa syarat dan tanpa ada rasa sedikit pun berat. Dan selepas kita terima, kita serahkan bulat-bulat kepada Allah. Lillahi ta'ala aku pakai tudung. Begitu jugalah dengan segala hukum Allah yang lain. Allah jelaskan perkara ini tuan-tuan dalam surah An-Nisa ayat 65. Apa kata Allah? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu ya Muhammad, la yu'minuna, mereka tidak disifatkan beriman, hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan. Ini syarat pertama nak jadi orang mukmin yang benar-benar. Kita menerima Allah dan Rasul sebagai hakim kita dalam segala masalah hidup kita. Kita ada problem, nak buat tak buat, kita rujuk Quran. Kalau Quran kata boleh, bolehlah. Kalau hadis kata boleh, bolehlah. Kita berada di persimpangan jalan, sama ada nak terima ataupun tak terima. Kita jadikan Quran sebagai panduan, hadis sebagai ikutan. Kalau Quran dan hadis kata boleh, kita buat. Quran kata tak boleh, hadis kata jangan, kita tak buat. Ini makna kita ini orang mukmin yang menjadikan Quran dan hadis itu sebagai hakim dalam menyelesaikan problem hidup kita. Itu satu. Kemudian selepas kita terima Quran dan hadis sebagai hakim dalam hidup kita, penentu kepada hidup kita, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan daripada apa yang telah engkau hukumkan. Bila kita telah terima Quran dan hadis sebagai penentu jalan hidup kita, kita terima tanpa ada rasa berat hati. Kadang-kadang kita ni ikut juga perintah Allah, tapi kita kata nak buat macam mana, dah Allah suruh, paksalah. Tak. Orang mukmin terima perintah Allah tanpa ada rasa berat hati.
bahkan merasa bangga menjadi orang mukmin yang menerima perintah Allah. Bila dia mengenakan tudung di kepalanya, dia berasa bangga menjadi muslimah yang memakai tudung menutup aurat tanpa ada rasa berat. Bila dia meninggalkan riba, ya, dia berasa bangga menjadi mukmin yang meninggalkan riba tanpa ada rasa berat. Kemudian syarat yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuh hati. Sepenuh hati kita terima perintah Allah. Inilah sepatutnya yang terjadi kepada orang-orang mukmin. Kita menerima segala perintah Allah. Kenapa? Karena kita diarahkan supaya menerima Allah sebagai Tuhan kita tanpa syarat. Menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul kita tanpa syarat. Dan menerima Islam sebagai agama kita tanpa syarat. Tuan-tuan, sebab itulah Nabi menyebut dalam hadisnya tadi, barang siapa yang menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Siapa-siapa yang menyebut zikir itu, karena zikir itu satu sumpah setia, sumpah keramat seorang mukmin terhadap Tuhannya. Kalau kamu ulangkan zikir ini 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, wajib bagi Allah memberi syurga kepada kamu. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, orang-orang Quraisy tadi memberikan syarat. Kami boleh dengar Quran ini, syaratnya kami tak mau ada orang-orang miskin bersama kami. Itu bukan sifat orang mukmin. Kita menerima Islam tanpa kita letakkan syarat-syarat. Karena kita yakin Islam ini datang daripada Allah yang maha sempurna. Kita yakin Islam ini merupakan satu ajaran yang nak menunjukkan kita jalan kebenaran dan jalan kejayaan dunia dan akhirat. Sebab itu tuan-tuan, terimalah Allah sebagai Tuhan kita. Terimalah Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul kita. Terimalah Islam sebagai agama kita dengan penuh redha dan penuh kebanggaan. Tuan-tuan, para ulama memperluaskan perbahasan ini. Apa makna kita terima Allah sebagai Tuhan kita? Antara maknanya ialah kita ini mestilah menerima segala qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dengan penuh keyakinan dan kepercayaan ia baik untuk kita. Bahkan kita merasakan, ya Allah, jangan kau biarkan aku ini mentakbir diriku walaupun sekadar sekelip mata. Takbirlah diriku, ya Allah. Aku terima qada dan qadarmu, ya Allah. Aku terima tunjuk ajarmu, ya Allah, kerana aku telah terima kau sebagai Tuhanku. Dan apabila kita telah terima Allah sebagai Tuhan kita, kita dengan penuh redha hati memberikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada dia. Dengan penuh rasa indah, lazat dan menyeronokkan. Berikan ketundukan kepada Allah. Kemudian, apabila kita telah terima Allah sebagai Tuhan kita, hendaklah kita rasakan bahawa Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan hendaklah kita merujuk kepada Allah dalam segala apa perkara yang kita hadapi dalam hidup ini. Apa makna kita menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul kita? Kita menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Maksudnya hendaklah kita meyakini bahawa segala yang diajar oleh Nabi itu adalah betul. Dan segala yang diajarnya baik untuk kita semua. Yang akan membuka pintu kejayaan kepada kita. Apa makna kita menerima Nabi sebagai Rasul? Hendaklah kita menyayangi Nabi ini. Hendaklah kita menyayangi dan mendahulukan Nabi ini lebih daripada diri kita sendiri. Dan hendaklah kita redha dengan segala tunjuk ajar Nabi kepada kita. Dan kita menerimanya dengan penuh rasa manis dan indah bila kita melaksanakan perintah Nabi dan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, apa makna kita menerima Islam sebagai agama kita? Maknanya kita telah redha menjadi seorang Muslim. Dan kita bangga menjadi Muslim yang bila mana Islam itu kita dapat amalkan. Bila kita membela janggut, kita bangga menjadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi di tubuh kita. Bila kita mengenakan pakaian menutup aurat,
kita bangga menutup aurat kerana ini adalah ajaran Islam yang kita telah terima sebagai agama kita. Bila kita membayar zakat, walaupun zakat yang kita bayar itu sangat banyak, kita bangga menjadi orang yang menunaikan zakat kerana kita telah menerima Islam sebagai agama kita. Jadi inilah yang diajar oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang kita bincangkan pada pagi ini, tuan-tuan. Sebab itu Allah kata apa? Wa qulil haq mir rabbikum. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, orang yang nak menerima Islam dengan bersyarat-syarat itu, bahawa kebenaran itu datang daripada Tuhan. Datang daripada Allah. Quran ini kitab yang benar. Kamu memerlukan Quran. Sebab itu kamu jangan letak apa-apa syarat. Terima saja Quran ini. Kerana kamu yang perlu kepada Quran. Tanpa Quran, kamu akan gelap gelita perjalanan kamu. Orang yang hidup tanpa Quran, tanpa berpandukan Quran dan hadis, dia ialah orang yang berjalan di dalam gelap gulita tanpa obor yang menerangi kegelapan tersebut. Quran ini ialah obor yang menerangi kegelapan. Kamu duduk dalam gelap, wahai Quraisy, kamu perlukan obor. Quran inilah obor kamu. Maka oleh itu, kami takkan terima syarat-syarat yang kamu berikan. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang nak beriman, silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang nak kufur, silakan kufur. Karena apa? Karena Islam ialah jalan yang lurus. Orang berhajat kepada Islam. Kalau kamu tak mau, ramai lagi orang yang berhajat kepada Islam ini. Dan kalau kamu nak terima Islam, terimalah dengan redha dan hati yang ikhlas. Bukan meletakkan syarat-syarat yang karut-marut itu. Seterusnya Allah menyambung lagi, tuan-tuan. Inna a'tadna lidzalimina nara ahata bihim suradikuha. Kalau kamu tidak menerima Islam, kamulah yang rugi. Kami tidak rugi apapun. Kenapa? Orang yang tidak menerima Islam, maka kami telah menyediakan untuk orang-orang ini api neraka yang meliputi mereka laksana khaimah. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberikan pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu dan amatlah buruk neraka sebagai tempat bersenang-senang. Maknanya, kalau kamu tak terima Islam, kamulah yang rugi. Kamu tak terima Quran, kamulah yang rugi. Di dunia ini kamu hidup tanpa panduan daripada Allah yang maha bijaksana. Dan di akhirat kamu akan menerima azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pilihannya kepada kamu. Pilihannya kepada kamu. Nak terima Islam ataupun tidak. Kamu terima Islam, kamu selamat. Karena kamu dapat Quran yang sangat hebat. Kamu tak terima Islam, kamu hidup dalam kegelapan dan di akhirat nanti kamu akan diazab oleh Allah. Begitulah Allah mengajar Nabi mengangkat kemuliaan Islam itu ke derajat yang sangat tinggi. Jangan tunduk kepada syarat-syarat Quraisy yang tidak senonoh itu. Karena Islam ini bukan barang jualan. Islam bukan barang yang boleh diperniagakan. Islam itu sesuatu yang hebat, yang benar, yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat disampaikan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallah khair ya akhi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Selamat jumpa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi insyaAllah. Allahumma barik lana fi yawmat thalatha. Fatah lana abwaba rahmatika. Yassir lana warzuqna. ويسر لنا ورزقنا وقضي حوائجنا واغفر لنا ذنوبنا واجعل هذا اليوم يوم خير وبركة وتوفيق. Ya Allah, berkatilah kami di hari Selasa ini. Berikanlah kita rahmat kepada kami.
Mudahkan rezeki kami, kabulkan hajat kami, ampunilah dosa kami, jadikan hari ini hari berkata kepada